Rev O Aurora Place Airbnb tingkat 19. 2 bilik, 1 hall. Ni common toilet Ni ada dining area. Dia pakai stool lah, agak tinggi sikit. Ini mini fridge dia. Air conditioning, TV, sofa sama coffee table. Sebelah kiri kita ada mini cabinet with tempat masak air teko masak air. Rak-rak taruh pinggan, gelas, sink dan washing machine. Small top cabinet dan juga ada pinggan, gelas dan mangkuk. Air tak termasuk. Mini fridge. Ini tempat jemuran baju kalau you nak buat laundry, you boleh basuh dan jemur kat sini. Aku tutup ni DP view, later I show. Sofa, coffee table. Itu 2 suitcase aku punya. Ni TV. Kita masuk ni common toilet dia Common toilet, ada seating punya toilet bowl, sink dan shampoo, body wash, conditioner. Shower headache macam ni. Ni ada rak untuk gantung tuala. Dan ada bidet. Nak cebok senang. But very strong. Guys, thank you for watching Nanti aku tunjuk bilik. Ni master bedroom. Ni bilik biasa. Ni aku tunjuk daripada sudut ni. Ni blanket diorang buat tutup sofa. Jadi sofa tak berabuk, jadi kita dah alih. Very nice sofa, very comfortable. This from this view air conditioning, TV, common toilet, sofa, coffee table, tempat jemur baju, mini fridge, peti sejuk dan juga dining area. Thank you for watching. Smash the like button, comment and share. Bye. Kita masuk common bedroom dulu, nanti kita masuk master bedroom. Guys, ni dia queen size bed. Side bed punya standing. Open air punya cupboard, boleh gantung barang, taruh barang. Little bit space you can use for whatever it is. Then the view I've shown you. Now we're going to master bedroom. Same queen size bed. Sini ada bilik air lah, ada iron and iron board provided. Air conditioning of course, sama juga dengan tu. Then side bed punya table. The view as I've shown you. Kita tengok dia punya ni. Sini tak tahu kipas belum pasang. Sama as usual. Ada dia punya ni. Then shower, some rack, and of course bidet. Guys, thank you for watching Airbnb Rev O Aurora Place. Ini dia pemandangan daripada salah satu bilik Lebuh Raya Bukit Jalil, Masjid Talha bin Ubaidillah, Bukit Jalil. The Havre, Sri Rakyat, Flat Sri Rakyat, Jalil Damai Apartment. Ni jalan 14/155C. Kalau sekarang aku nak zoom ke Merdeka Tower 118.
Korang nampak belakang Merdeka Tower ada Genting Highland. Sebelah kanan sekali bangunan yang atas dia kilat itu TRX 108 TRX Tun Razak Exchange. Benda yang 118 ni adalah Merdeka Tower. Okey, Merdeka Tower. Sebelah Merdeka Tower sebelah kiri adalah Menara KL. Menara KL. Dan belakang Genting Highland, kalau kau nampak atas bukit tu, nampak tak? Tak nampak gelap apa tu? Ada kabut sikit Okey, so daripada KE Menara KL, Merdeka Tower 118, dan sebelah kanan sekali TRX Exchange, belakang KL Tower, Genting Highland. Ada bangunan atas bukit lah, atas hill itu. Tu belakang nampak ada bangunan putih sikit. Itu Genting Highland. Nampak kan? Nampak Genting Highland. Okay guys, nice view Thanks for watching. Ini dia pemandangan daripada Rave O Aurora Place. Ini Lebuh Raya Bukit Jalil dan ini Balai Bomba Bukit Jalil. Yang kiri tu Exim punya kondominium atau apartment coming up. Ni ada lagi 2 kondominium aku tak tahu. This one also coming up. Aku nak zoom ni masa akan depan. Kita boleh nampak dia developing yang dah siap kondominium dan kondominium belum siap. Ada 2 sebelah kiri kerana kondominium belum siap. Dan itu dia Masjid Talha. Okey, sebelah kiri tu Masjid Talha, sebelah kanan sekali bin Ubaidillah. Very nice view. Nice weather. Is about 8:30 AM in the morning. Sekarang tanggal Disember 2025. Revo Aurora Place, Parkson, Pavilion Bukit Jalil. Approximately 1 minit je jalan kaki or less, or it could be 45 second or 30 second dah sampai Parkson. Parkson will connect through, sambung dekat mana tau, Pavilion Bukit Jalil. Very big shopping center. It's new and big. Okay guys, thank you for watching Airbnb dekat Revo Aurora Place, Jalan 1, Jalan Jalil Persiaran nombor 1. Guys, aku sekarang dekat dia punya gym area, lantai 30 juga. All this kat luar dia punya swimming pool, dia facilities luar sekali. Same view same view KL City Centre. Mari kita tengok dia punya swimming pool. Sky Residences, Paraiso Condominium, dan aku punya kaki. Cantik. Kondominium apa itu? Gym. Very nice view Bawah Pavilion Bukit Jalil. Pavilion Bukit Jalil guys. Yes, Pavilion Bukit Jalil. Very convenient. Exim. Ni tingkat 30 tak ada orang Ni hari 24 Disember 2025. Tak ada orang. Sedap ni swimming. Semua tidur ataupun cuti
Ni dia Pavilion Bukit Jalil, Lebuh Raya Bukit Jalil, Pavilion Bukit Jalil. It's about, kalau daripada Airbnb Revo Aurora Place, Pavilion Bukit Jalil cuma 1 minit je jalan kaki. So close, cuma dia tak ada shelter je. Kalau hujan kena bawa payung. Ni tempat relax. Itu ada barbecue area tau, kan? Very nice view. Barbecue pit area. See pemandangan. Pemandangan. Tak ada blok tau view. Nampak same view. Same KL City Centre. Okay guys, thank you for watching. Smash like button, comment and share. Bye. Masjid Talha bin Ubaidillah, Lebuh Raya Bukit Jalil, The Havre, Flat Sri Rakyat, Jalil Damai Apartment dan Kuala Lumpur City Centre. Aku akan zoom in, korang akan tengok sebelah kanan sekali bangunan TRX ataupun Tun Razak Exchange. Dan korang boleh nampak kat tengah ni, tengah-tengah skrin adalah bangunan Merdeka 118. Di sebelah kiri 118, bangunan 118 Merdeka Tower, dan sebelah kiri adalah Menara KL. Menara KL sebelah atas belakang adalah Genting Highland. Kalau korang tengok building dan ada kepulan awan atas bukit ialah Genting Highland. Very nice view guys. Genting Highland, yes, this is Genting Highland. Dan sebelah kanan ada Petronas Tower. Yes, nice view. I'm on the 30th floor of Revo Aurora Place. Thanks for watching.